Pak Menteri, silakan Yang Berhormat Maran. Terima kasih, Datuk Yang Bertua. Saya nak pantun sikit Datuk dulu awal. Buka peti dipenuhi wap, pengat dimakan bersama santan. Kenapa Menteri tidak menjawab? Saya ingat dia letak jawatan. Datuk Yang Bertua, soalan tambahan saya. Persidangan Hartanah ASEAN ataupun AREX 2026 akan diadakan di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa. Acara ini akan menawarkan diskaun pembelian rumah sebanyak 10%. Soalan saya, apakah jenis rumah dan harga rumah yang ditawarkan diskaun 10% ini? Dan apakah mekanisme yang digunakan dalam pemotongan 10% ini merupakan potongan sebenar daripada harga jualan asal dan bukan berdasarkan harga yang telah dinaikkan? Serta saya ingin tahu berapakah jumlah projek perumahan yang terlibat dengan tawaran ini. Terima kasih. Sebelum Menteri menjawab, Yang Berhormat, 10 Peraturan 36, 10C itu, sakit hati di antara satu yang lain, Yang Berhormat. Saya faham apa Yang Berhormat niatkan tu. Tapi kalau saya di sebelah sini sebagai Menteri Perumahan pun, saya akan terasa. Kadang terfikir balik nak tahan soalan Yang Berhormat tu bagi sebelah sini. Saya prihatin. Tapi janganlah. Kita manusia. Sebelah sini pun manusia, sebelah sini pun manusia. Yang Berhormat. Datuk Yang Bertua, minta maaf saya, kita boleh jok-jok sikit-sikit. Kalau banyak. Yang Berhormat dah minta maaf tu, saya sejuk sikit lah. Jadi kesedaran tu ada. Jadi Yang Berhormat yang lain tu, sindir-menyindir tu, kan satu benda yang tak sesuai lah. Ya? Ini pandangan saya. Kita wakil rakyat. Kita wakil rakyat, mereka yang di atas tu yang melihat. Ya, baik. Yang Berhormat Menteri, sila jawab. Tuan Yang Bertua, Yang Berhormat Menteri saya sedang menjalankan tugas rasmi sebagai seorang menteri. Saya juga sedang menjalankan tugas rasmi sebagai timbalan menteri, membantu beliau. Itu saja. Tak perlulah kita ada rasa prasangka.